Tetapi mereka itu membicarakan secara isyarat. Isyarat dengan bahasa dan kata-kata mereka itu sahaja. Dan kalimah-kalimah yang digunakan oleh mereka itu banyaknya kalam-kalam yang mutasyabihat, kalam-kalam yang samar, yang kadang-kadang kita orang awam jadi bingung nak faham. Kerana ini Syekh Muhyiddin Ibn Arabi di dalam kitab masyhurnya ada menyebut, nahnu qaumun, kami adalah kaum tahrumu muta'alati ghuyubina, tahrumu mutala'atu kutubina. Kami adalah kaum yang mengharam orang-orang awam mentalaah kitab-kitab kami. Kenapa? Kerana bahasa-bahasa mereka itu banyak bahasa isyarat. Bahasa-bahasa mereka itu banyak kalam-kalam yang mutasyabihat. Takut kita tak faham makna sebenar daripada perkataannya itu. Oleh demikian, dia memerlu kepada belajar kitabnya dengan pimpinan guru, belajar daripada guru, dia ada guru yang membimbing dan memimpin faham kita daripada istilah-istilah tersebut, supaya kita tidak tergelincir daripada dasar akidah yang asas, fahaman akidah yang asas tentang Allah, lebih-lebih lagi tentang zatnya, sifatnya, af'alnya dan macam-macam lagi. Dibimbang kalau kita tidak memahami istilah-istilah mereka itu, membawa kepada rusaknya akidah kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Ta'ala itu berpaksi kepada zat yang wajib al-wujud, yang wujudnya itu disifatkan laisa kamitslihi syai', dan wujudnya itu disifatkan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Penting tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, kita memahami ilmu-ilmu demikian dan kita merujuk kepada kitab-kitab yang mu'tabar di bawah pimpinan guru-guru yang ahli, supaya kita tidak tergelincir daripada memahami makna yang sebenar, bahkan kita dipimpin ke jalan yang betul sehingga kita mencapai keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan man arafa nafsah faqad arafa rabbah, yang masyhur dia adalah kata hikmah daripada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Dia adalah kata-kata hikmah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dipetik oleh banyak ahli-ahli as-sufi, Syekh Junid al-Baghdadi dan banyak lagi ulama-ulama lain, Imam Ja'far, Imam Saleh al-Ja'fari, ulama masyayikh yang agung yang besar di Azhar. Dalam kitab-kitabnya yang masyhur Al-Ma'anir Raqiqah ala Durrid Daqiqah, menghuraikan makna secara detail, indah sangat-sangat. Maksud man arafa nafsah faqad arafa rabbah, barang siapa yang mengenal diri, nescaya dia mengenal Allah. Wa ma'nahu jaliyun wadihun jaliyun, maknanya itu tercukup nyata dan tercukup terang, yakni ma'rifatun nafsiyah tadullu ila ma'rifatir rabbih, ma'rifatir rabbihi jalla jalaluh. Mengenali diri itu membawa memudah kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengkhususkan hanya diri kita, tetapi banyak lagi benda-benda lain yang membawa kepada kita kenal Allah. Diri kita adalah hanya sebahagian daripada ayat-ayat untuk membawa kepada mengenal Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, ini adalah salah satu daripada tariqah nazar. Ini adalah salah satu daripada jalan yang membuka untuk mengenal Allah. Tapi banyak lagi ayat-ayat Allah Ta'ala yang mangzurah, yang dilihat, selain daripada ayat-ayat Allah Ta'ala yang makru'ah yang dibaca. Semuanya itu membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kaedah ini berpaksi daripada firman Allah, fa innama ya'man ihtada fa inna
innama yahtadi li nafsih. Barang siapa yang menuntut hidayah untuk mengenali Allah, maka dia sebenarnya menuntut hidayah itu adalah untuk manfaat kepada dirinya sendiri. Daripada sini kaedah tersebut keluarnya, kaedah tersebut daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih menjelaskan lagi makna ini seperti mana firman Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Selagi kami akan perlihatkan kepada mereka itu ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, kekuasaan kami, keagungan kami, kewujudan kami dan keesaan kami fil afaq, pada seluruh ufuk-ufuk bumi, termasuk tanah, pokok kayu, bukit, bintang langit dan sebagainya. Wa fi anfusihim, dan pada diri-diri mereka itu pun juga jalan-jalan yang membawa mengenal kepada tanda-tanda kebesaran kami. Tetapi bila engkau menggunakan dua kaedah ini, pendekatan nazar dan tadabbur pada dua ayat Allah Subhanahu wa taala, pada ufuk-ufuk bumi dan langit dan pada diri kamu sendiri, hatta yatabayyana lahum, sehingga ketika itu nescaya engkau zahir, ternyatalah bagi kamu jelas dan terang, annahul haqq, nampaklah hakikat yang sebenar-benarnya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyatalah kebenaran yang wujud, wujud yang mutlak, wujud yang zati, wujud yang hakiki adalah Allah. Yang hidup, hidup yang mutlak, hidup yang hakiki adalah zat Allah. Nyata akan hak bila kita melihat kepada dua jalanan yang membuka kita kenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Allah dan diri kita sendiri. Kalau kita mengenali Allah melalui ayat-ayat Allah taala yang manzurah, yang kita lihat, boleh mengenal Allah. Kerana banyak cermin mereka, semuanya itu adalah cermin-cermin Allah. Semuanya itu adalah mazhar, tempat yang Allah menzahirkan kekuasaannya, sifatnya, zatnya dan perbuatannya. Tetapi pada diri kita juga begitu juga. Sebab itu Allah Ta'ala firman dalam ayat yang lain, wa fi anfusikum afala tubsirun, kepada diri kamu sendiri kenapa kamu tidak lihat? Diri kita ni tuan-tuan merangkumi roh dan jasad. Kita nak menafikan diri kita daripada bersifat roh dan jasad, itu kita menyalahi dengan akal fitrah. Sememangnya diri kita adalah bersifat dengan roh dan jasad. Roh unsur yang bahasa ketuhanan, jasad kita pun daripada unsur bumi, dicipta oleh Tuhan yang Maha Kaya. Tuan-tuan yang mulia, aku, hakikat aku, ini disebut dalam kitab Mengenali Diri dan Waliullah yang dikarang oleh seorang ulama besar daripada Kelantan, Syekh Yusuf. Dia tinggal di Telipuk. Sempat jugalah saya cakap dengan dia tentang pengalaman dan perjalanan beliau, kerana beliau salah seorang daripada orang yang sempat berguru dengan murid Tok Kenali. Dia mengarang satu kitab yang masyhur, Mengenal Diri dan Waliullah. Kitab itu masyhur di Malaysia, terlalu indah, cantik sangat huraiannya. Saya galakkan telaah dan membacanya. Diri kita yang sebenar katanya, hakikat aku, diri aku, keakuan yang kita dakwa keakuan, aku itu siapa kita yang sebenarnya? Itulah yang dikatakan satu ketika dinamakan akal, dengan iktibar dia berfikir. Satu ketika dia dinamakan nafas, dengan iktibar dia bernyawa. Satu ketika dinamakan hati, dengan iktibar dia memahami. Satu ketika dinamakan ruh, syarat untuk kita hidup. Tapi itulah dikatakan hakikat aku. Aku ini, dan aku yang dimaksudkan itu bukan hati zahir di dalam jasad kita. Hati zahir dalam jasad kita bagaikan seperti hati ayam, berdaging, berdarah, boleh disentuh, dijamah, dicincang,
Dan akhir sekali dia buruk, berkulat. Tapi ada satu hati di dalam hati batin namanya, hati nurani namanya. Bagai-bagai istilah-istilah yang digunakan oleh alim ulama dan ahli hakikat. Aku itulah dikatakan hakikat diri. Dia datang daripada Allah. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal diri kita, termasuk mengenal zahir jasad zahir kita, termasuk mengenal batin kita, dia adalah wajah dan cermin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala firman, innallaha ta'ala khalaqa Adama ala suratihi. Sesungguhnya Allah taala mencipta Nabi Allah Adam itu di atas rupanya. Sesungguhnya Allah taala mencipta Nabi Allah Adam itu di atas rupanya. Ayat ini tuan-tuan yang mulia, jangan kita fahami dengan makna zahir. Ini boleh membawa kita menyamakan Allah dengan kita, menyamakan kita dengan Allah. Maksudnya ialah Allah mencipta Nabi Allah Adam bersifat seperti sifatnya, yang bersifat dengan sifat ma'ani, ada sifat wujud dan bagai-bagai lagi. Karena inilah bila kita mengenal diri, asal kita daripada tiada, ada kita pun dengan Allah, dan akan berakhir dengan tiada. Bermakna kita wujud di antara dua tiada. Bila wujud di antara dua tiada, pada hakikatnya makna tiada. Sebenarnya kita tiada dengan syuhud bil qalbi. Yang hakikat sebenarnya adalah Allah. Tengok, bila kita mengenal diri, nescaya kita mengenal Allah yang ada awal, wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Ada yang tidak bermula, ada yang disifat dengan sifat adanya sedia, dan ada yang tidak menumpang kepada sesuatu kerana ia qaimun bi nafsi, dan ada yang baqa bermakna tidak akan berakhir pada wujud Allah Subhanahu wa taala. Tengok, bila kita mengenal diri kita, maka nescaya kita kenal Allah Subhanahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.